berniat semayang ni sebelum takbir atau masa angkat takbir. Di dalam mazhab Syafi'i, niat solat ini ialah ketika memulakan perbuatan solat. Kerana makna niat qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'lih. Qasad mengerjakan ibadah dan hal keadaannya berserta dengan mula berbuat. Jadi di mana mula berbuat semayang? Takbir. Nabi mula semayang dengan takbir. Takbir itu syaratnya di dalam qiyam. Kana Nabi sallallahu iza qama ila shalah qala Allahu akbar. Apabila Nabi nak semayang, Nabi qama, Nabi berdiri. Bila dah berdiri, qala, Nabi berkata Allahu akbar. Nampak lagi? Okey. Siapa yang wajibkan berniat? Nabi SAW. Siapa yang wajibkan niat di dalam takbir? Imam mujtahid. Faham? Dia 4 sumber hukum-hukum agama Islam kita. Sumber tertinggi Quran dan hadis. Nombor 2 ijma' dan qiyas. Okey? Lagu mana Nabi kata dalam hadis innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amalan itu dengan niat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita buka syarah Bukhari. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan hadis ini, dia sebut dalam kitab Fathul Bari, innama a'malu binniyat itu maksudnya innama tasihul a'mal. Hanya sungguhnya sah segala amal itu binniyat. Jadi disyaratkan untuk sahnya sembahyang wajib berniat. Jumhur ulama mazhab yang 4 mengatakan tidak wajib berniat di dalam takbir. Niatnya sebelum takbir. Bi zamanin yasirin qabla takbir, sebelum angkat takbir. Maknanya dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali masih berdiri nak takbir, diri nak takbir, dalam hati aku sembahyang fardu maghrib. Allahu akbar. Itu cara berniat mazhab lain. Faham tak lagi? Dalam mazhab Syafi'i masa takbir. Allah, aku sembahyang fardu maghrib akbar. Faham? Okey. Jelas tak lagi? Jadi niat masa bertakbir. Bagi mana-mana orang yang susah nak niat dalam takbir, was-was, doa dah masuk, macam urut gagak, dah masuk juga, maka diberi keringanan hukum. Faham? Iaitu boleh ikut pandangan mazhab lain, dia berniat sebelum takbir. Kenapa? Kerana dia orang kesukaran. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Faham? Orang yang kesukaran diringankan hukum, boleh ikut pandangan mazhab lain. Faham?